Kuning ni. Nak kena ketatkan, dia tak boleh. Nanti dia mati. Ya, nanti dia mati. Ni suka mati mana punya. Betul lah macam tu patah. Bunyi ketik. Aku dah cakap dia mesti akan bangun. Tu kenapa tu dik? Mengamuk ke apa? Dan kapok nak gempur habis. Yelah, kata jangan tidur, dia tidur. Habislah semua. Nugget pun habis. Ada muka nugget dia habis. Nanti dia suruh mak masak. Mak goreng nugget. Dia kontrol ni best tu. Kalau dia buat main. Dulu macam ni je, dulu beli kan. Sekarang pun dah jual lagi tu. Kita kontrol ni, kita kontrol lama ni. Kalau dalamnya dia enjin bagus, dia bergerak, jalan dulu. Tapi budak masa beli ni kan, kita kontrol ni, budak ni dah mengamuk je. Budak ni dah agak, betul lah aku cakap. Dia rosak kereta ni. Dia punya remote dia rosak. Belah lebih baik kau beli kat GM ni. Lagi bagus beli kat GM. Dekat GM orang boleh nampak kalau kita buat. Mungkin dia macam empas-empas dia, mungkin dia macam ni gini-gini lah kot. Ganah-ganah main ni. Lampu ni kau tutup dik. Lampu ni kau tutup lampunya. Tadi dah buat dia bangun ke tidur? Tapi cakap betul-betul dik. Tidur ke bangun sebenarnya? Kalau tidur cakap tidur, kalau bangun cakap bangun. Jawapannya kau nak tahu. Tidur ke bangun? Tidur. Cakap nak tidur.
Api tak bangun lah. Dah kita tengok dah bang, kita tengok bangun. Nah, kita dah habis. Kita makan. Entah besok dan kau jampak buatnya. Dulu masih banjir kan. Aku selalu campak macam-macam lah aku campak. Main aku campak. Campak ubat pun aku campak. Ubat yang dia beli tu, yang dia ponteng dulu. Kan dia ponteng dulu. Kerana tak ada ponteng lah. Dulu dia ponteng banyak. Kan dah kena tu apa, sumpah. Dia sumpah. Dia ada menipu dia. Dia kat belakang dia menipu bos. Lala kantoi. Cakaplah kantoi. Dia kantoi kat mana dia? Tapi cuba teka kantoi kat mana. Cuba pergi teka kantoi kat mana. Kat mana dia kantoi? Kat mana dia kantoi? Jawab cepat. Aku nak tahu dia kenapa, macam mana dia boleh kantoi. Ha? Cakap je cepat. Okey, hari okey. Kau hari apa dia pergi banting? Ha? Hari apa dia pergi banting? Dia pergi ni, pergi Dian Jarum. Hari apa? Kantoi hari apa kantoi? Cakaplah. Hari apa dia kantoi? Cakaplah cepat. Ambil ikan dia. Ambil. Tengok. Ni kerja baru lah. Bila dia kantoi je? Bila kantoi. Dia cakap lah. Bulan 1. Hari apa? Hari buah dia tak tahu. Hari apa? Dia kantoi. Dia start di Senin, Tengok. Selasa, Rabu, Selasa. Khamis. Khamis ke? Hari apa? Lepas kami hari apa? Jumaat. Jumaat dia kantoi. Hari Jumaat dia kantoi. Kantoi. Iyalah. Jumaat. Dia kantoi Jumaat lah. Dia kan ponteng sampai. Dia kan ponteng dia dulu. Lepas tu dia mungkin terkena rakam ke apanya. Dia dah kasih kerja ni, dia ambil cuti. Dia ngintip lah. Dia ngintip Apip lah. Sekali Apip ni pergi ekosip. Pasal tak suka lah. Dia cakap kat bos ni, tapi bos ni tak marah. Dia tak marah dalam hati je. Dia akan tangan dia sakit selamanya. Kan tangan sakit selamanya pakainya. Bukan minta ampun kat bos.
cakap betul-betul perkara sebenarnya. Yang kau ni tipu, selama ni kau tipu. Kau cakap perkara sebenar. Yang kau tipu bos. Nanti gaji kurang lah gajinya. Tolak lah 500 tu. Tolak lah 3,000. Bagus. Cakap 3,000. 3,000. Tolak yang 2,500. Jadi dia dapat 500 aja. Kalau dia dah tipu bos. Dia tipu bos. Aku cakap kalau sebenarnya, baru tangan kau akan hilang rasa sakit. Ya. Kau cakap perkara sebenarnya. Yang kau apa? Yang kau punting kerja. Punting kerja hari apa? Hari Jumaat kau punting, hari Khamis, hari Selasa kau punting, hari Isnin kau punting. Macam tu. Sebut je. Okay, hari Isnin kau punting, hari Selasa kau punting, atau hari Jumaat kau punting. Macam tu. Cakap perkara sebenar. Baru sakit tu akan hilang. Ya. Kemungkinan macam tu. Dia kena cakap. Cikgu aku pun kena cakap macam tu. Cakap perkara sebenarnya. Contoh kamu curi duit ke tak? Lepas tu kalau balik, kalau dia bohong balik accident, tu dia mengaku, okey, aku curi duit. Macam tu. Dah dapat lah. Kenalah hukum. Kenalah sebat. Macam tu. Macam tu juga. Macam kau juga. Cuba kau cakapkan sebenar kat bos. Nanti kau akan dikurangkan gaji. Mungkin dalam 2,000 ataupun dalam 1,000. Macam tu. 2,000 lah. Senang 2,000 lah. Kan gaji dia 3 tolaklah 1,000. Dia dah punting, tolak 1,000. Cakaplah 1,000 tolak. Jadi 2,000. Kalau dia menipu, aku rasa dia kena cakap ke sebenarnya. Yang dia punting kan. Kena cakap macam tu baru betul.